mengawal satu lampu. Subjek RBTS 3403. Okey. Pengetahuan asas ialah apakah sistem pendawaian domestik? Sistem pendawaian domestik ini ialah sistem pemasangan litar elektrik dalam bangunan kediaman untuk menyalurkan tenaga elektrik kepada pelbagai peralatan seperti lampu, kipas dan soket. Seterusnya, prinsip asas sistem pendawaian domestik ini ialah arus elektrik yang mengalir daripada sumber bekalan melalui konduktor sebelum kembali ke sumber memerlukan laluan lengkap untuk berfungsi. Jadi, projek ini ialah kami melakukan saluran yang menyampaikan sumber untuk menjadikan peralatan itu tersebut berfungsi. Objektif amal kami ialah pembinaan litar, iaitu membina litar pendawaian elektrik domestik menggunakan suis dua hala untuk mengawal satu lampu. Seterusnya, fungsi komponen. Fungsi komponen ini bagi mengenal pasti fungsi setiap komponen seperti suis, lampu, wayar dan peranti pelindungan. Seterusnya, keselamatan, iaitu dari aspek keselamatan kami menilai kepentingan aspek keselamatan semasa menjalankan kerja pendawaian elektrik. Kita beralih kepada teori litar suis dua hala, iaitu sistem litar suis dua hala ini ialah membolehkan satu unit lampu dikawal melalui dua suis berasalnya pada lokasi berlainan. Sering kita boleh lihat teori ini sering diamalkan diaplikasikan di tangga, koridor atau ruang dengan lebih daripada satu pintu masuk. Iaitu suis pertama mengawal laluan arus pertama, suis kedua mengawal laluan arus kedua dan lampu menukar tenaga elektrik kepada cahaya. Bahan dan alatan untuk kami lakukan membina litar ini antaranya ialah pipe dan elbow PVC. Iaitu kenapa kita kena guna ni? Kita guna untuk pipe melindungi wayar daripada kerosakan fizikal, iaitu elbow menyambung pipe pada sudut 90 darjah. Manakala TPVC pula mencantumkan tiga pipe pada satu titik membolehkan cabang laluan wayar. Seterusnya, kotak suis dan tapak lampu, iaitu menempatkan suis, mentol, lampu dan menghubungkannya dengan litar elektrik. Seterusnya, wayar berwarna. Kita ada tiga wayar, iaitu merah iaitu wayar hidup, hitam neutral, hijau ini untuk keselamatan. Seterusnya, kita ada RCCB, iaitu memutuskan bekalan elektrik apabila berlakunya kebocoran arus ke bumi. Seterusnya, alatan iaitu pemotong wayar, screwdriver, drill driver untuk pemasangan. Okey, kita beralih kepada prosedur pemasangan. Prosedur pemasangan kami memulakan daripada penyediaan bahan, iaitu mengumpulkan semua peralatan yang tadi telah disenaraikan dan komponen yang diperlukan untuk projek. Seterusnya, melangkah dan mengukur. Kami akan melangkah litar dan mengukur kepanjangan litar untuk menentukan panjang pipe. Seterusnya, kami memotong pipe, iaitu memotong pipe mengikut ukuran supaya tiada bahagian menepati supaya setiap bahagian menepati jarak yang ditetapkan. Seterusnya, merancang susunan, iaitu kami merancang susunan kita berdasarkan lakaran yang sebentar tadi kami lukis untuk pemasangan yang lebih sistematik. Seterusnya, memasang penahan, iaitu kami memasang penahan pipe pada struktur bagi mengekalkan kedudukan pipe kemas supaya pipe tersebut tidak terjatuh daripada tempat yang asal pada dinding lah. Seterusnya, ini ialah proses pendawaian. Seterusnya kami memasang pipe pada penahan pipe tersebut, iaitu memasang pipe pada penahan untuk membentuk laluan wayar yang selamat. Seterusnya, proses pendawaian kami mulakan dengan mengukur wayar. Kenapa kita mengukurkan wayar? Untuk menentukan ukuran wayar yang sesuai dengan keperluan litar. Seterusnya, kami memotong litar. Seterusnya, kami memasukkan wayar dalam pipe PVC
memotong wayar, kami memotong ikut ukuran adalah sambungan yang tepat. Ukuran bagi wayar merah, wayar hijau adalah berlainan berdasarkan kepanjangan. Seterusnya kami memasukkan wayar ke dalam pipe untuk melindungi daripada konduktor, melindungi konduktor wayar tersebut. Seterusnya memasang switch, iaitu kami menyambungkan switch dengan wayar untuk mengawal arus. Seterusnya kami memasang lampu. Akhir sekali lah mencantumkan wayar pada tapak lampu. Setelah kami siap tu, keputusan dan pemerhatian kami daripada projek tersebut ialah keputusan kami ialah berjaya, iaitu kita berfungsi dengan baik dan menepati jangkaan. Apabila switch dihidupkan, lampu menyala kerana arus elektrik mengalir pada meter letak. Apabila switch pertama buka, switch kedua akan mati. Apabila switch kedua buka, lampu akan menyala dan switch pertama tidak perlu digunakan. Seterusnya pemeriksaan sambungan, iaitu semua wayar disambungkan dengan kemas dan tiada lintas atau kerosakan pada komponen. Seterusnya lokasi kawalan, iaitu switch berbeza mengawal satu lampu seperti mana saya cakap tadi kan. Seterusnya 100% berfungsi lah dan berjaya diuji. Okey, ini adalah analisis dan penambahbaikan daripada saya dan ahli kumpulan saya telah dapati ialah keberkesanan kita, iaitu kita switch dua hala berfungsi dengan baik. Lampu dapat dikawal daripada dua lokasi berbeza dengan prinsip pendawaian elektrik domestik. Seterusnya, isu yang kami kenal pasti semasa projek ini dijalankan ialah pendapat wayar kami terlalu panjang yang menendahkan kepada konduktor, yang itu meningkatkan risiko jatuh elektrik atau lintas. Penambahbaikan kami daripada isu itu ialah